Malam kemuncak pertandingan pidato antarabangsa Bahasa Melayu PABM Piala Perdana Menteri 2018 berlangsung malam ini di Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu. Ya, perasmiannya akan disempurnakan Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik. Untuk gambaran lebih jelas, terus sahaja ke lokasi bersama Andy Reza Rohadian. Silakan Andy. Akta Faratul secara keseluruhannya 50 peserta daripada 31 buah negara menyertai PABM 2018. Saringan awal telah pun berlangsung pada 4 hingga 7 Disember lalu dan malam ini 9 peserta akan berentak, masing-masing 3 peserta untuk 3 kategori. Kategori ini masih sama seperti tahun sebelumnya. Kategori Alam Melayu, kategori antarabangsa dan juga kategori pelajar antarabangsa di Malaysia. Masing-masing akan mempersembahkan pidato berdurasi 7 minit dengan pelbagai tema. Uniknya PABM 2018 yang sebelum ini kebiasaannya PABM berlangsung di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Kali ini untuk edisi ke-12 berlangsung di Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar UNIZA bersama dengan saya, Profesor Madya Dr. Muhammad Afandi Saleh. Doktor, kita nak terus kongsikan apa signifikannya penganjuran PABM kali ini di UNIZA. Ini kali pertamanya pidato ini antarabangsa ini dianjurkan di IPTA dan UNIZA telah terpilih. Diberi tanggungjawab untuk menjayakan program yang cukup luar biasa ini, cukup hangat disertai oleh 31 buah negara dan ini yang teramai semenjak dia laksanakan 12 tahun yang lalu. Baik. Ya. Doktor, sedikit kepentingan untuk kita meneruskan acara yang mengangkat martabat bahasa Melayu PABM ini untuk tahun-tahun yang akan datang, Doktor. Ya, bahasa Melayu adalah bahasa kelima terbesar di dunia. Dia dipertuturkan oleh manusia di dunia ini dan dia pernah menjadi bahasa lingua franca yang diperturi oleh pedagang-pedagang antarabangsa dan seharusnya kita kembalikan memartabatkan bahasa Melayu itu lagi dan saya rasa kita kena mulakan agenda-agenda memartabatkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa di peringkat universiti dan kita telah laksanakan sekarang ini di mana pelajar-pelajar daripada universiti-universiti seluruh dunia telah sedang belajar bahasa Melayu dan mereka boleh berdebat, berpidato dengan baik. Dan pada malam ini kita akan saksikan persembahan mereka. Bagaimana berjayanya mereka belajar bahasa Melayu dan dia menunjukkan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa yang ilmiah, bahasa akademik, jadi bertudukan di peringkat antarabangsa, di peringkat universiti dan malah di peringkat antarabangsa. Ya. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Afandi Saleh kerana berkongsi dengan kami. Baik, saya bersama dengan salah satu daripada 9 peserta akhir, Leon Walterman yang bertanding untuk kategori antarabangsa, berasal dari Jerman. Apa khabar, Leon? Baik, terima kasih. Leon, bagaimana persediaan anda untuk pertandingan akhir malam ini? Ulangi teksnya dan menenangkan diri. Menenangkan diri, ya? Kita kongsikan tajuk yang akan anda pidatokan malam ini. Antara bahasa pemikiran dan perdamaian dunia. Baik, satu tajuk yang cukup baik sekali untuk dikongsikan kepada para hadirin. Anda rakyat Malaysia jangan terlepas untuk menyaksikan secara langsung pentas akhir pidato antarabangsa Bahasa Melayu Piala Perdana Menteri 2018 pukul 8.45 malam nanti di TV1. Sekian dahulu berita lain dalam Nasional 8. Kita kembali bersama Akhtar dan Faratul di Akasaburi. Akhtar, Fatul, silakan.